Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak ibu bapa berhenti seketika, tarik nafas dan melihat kembali cara kita mendidik anak. Kerana terlalu kerap kita marah sedangkan sebenarnya kita boleh mengajar. Isi satu marah itu mudah mengajar. Itu seni. Ibu bapa sekalian, bila anak buat silap, apa reaksi pertama kita? Suara meninggi, nada berubah, emosi menguasai diri. Marah itu mudah. Ia berlaku dalam beberapa saat. Tetapi kesannya boleh tinggal bertahun-tahun dalam ingatan seorang anak. Sedangkan mengajar memerlukan masa, sabar dan jiwa. Isi dua, apa yang anak dengar bila kita marah? Bila kita marah, anak tidak dengar nasihat kita. Yang anak dengar hanyalah, aku mengecewakan ayah dan ibu. Aku anak yang menyusahkan. Aku selalu buat salah. Ibu bapa, anak yang sering dimarahi tidak menjadi lebih baik. Dia menjadi lebih takut. Takut bertanya, takut mencuba, takut untuk jujur. Isi tiga silap anak adalah peluang mendidik. Setiap kesilapan anak bukan alasan untuk meninggikan suara, tetapi peluang untuk membesarkan jiwa. Anak tidak dilahirkan dengan manual kehidupan. Mereka belajar melalui kesilapan. Jika setiap kesilapan dibalas dengan marah, anak belajar satu perkara sahaja, sembunyikan kesalahan. Tetapi jika kesilapan dibalas dengan bimbingan, anak belajar bertanggungjawab. Isi empat, nada lebih penting daripada kata. Kadang-kadang, bukan apa yang kita cakap yang melukakan anak, tetapi bagaimana kita cakap. Ayat yang sama dengan nada berbeza memberi kesan yang sangat berbeza. Kenapa buat macam ni? Dan jom ayah ibu ajar cara yang betul. Ibu bapa, anak lebih ingat nada, bukan nasihat. Isi lima, rumah sebagai sekolah pertama emosi. Rumah adalah sekolah pertama anak dan ibu bapa adalah guru pertama mereka. Jika rumah dipenuhi marah, anak belajar marah. Jika rumah dipenuhi sabar, anak belajar sabar. Anak yang dibesarkan dengan tenang akan menghadapi dunia dengan tenang. Penutup, keinsafan dan harapan. Ibu bapa yang saya kasihi, kita semua pernah hilang sabar. Kita semua pernah meninggikan suara. Tetapi hari ini kita boleh memilih untuk berubah. Sebelum marah, ingatlah anak sedang belajar, anak sedang membesar, anak sedang memerlukan kita. Jangan marah bila boleh mengajar, kerana marah mendidik ketakutan, tetapi mengajar membina manusia. Call to action, lembut dan ikhlas. Jika ucapan ini menyentuh hati ibu bapa, jika ia mengingatkan kita bahawa kasih sayang lebih kuat daripada kemarahan, subscribe channel Pengetua AI. Semoga setiap perkongsian ini menjadi panduan membesarkan anak dengan hikmah dan jiwa yang tenang. Terima kasih kerana mendengar. Semoga kita menjadi ibu bapa yang mendidik dengan sabar, bukan dengan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.